to Dawn Subscribe channel. So hari ni aku nak buat mukbang makan nak. Ni aku tak pernah makan lagi. Ni ialah fast food nak aku tak pernah makan lagi. So aku tengok sebab ada kat cyber ni, aku tak try lah. So ni aku ambil. Ni macam Korea punya food fast food. So ni aku ambil gochujang spicy dengan nasi. Okay. Spicy. Ada gambar. Dia panggil nangdak. Dia ada macam-macam lagi kat sana. Ni nangdak. So aku ambil nangdak gochujang spicy. Bismillah, kita try. Dia isi ayam. Isi ayam, kulit ayam. Tak so spicy. Bismillah. Not bad, sedap. Tapi tak ada pedas pun. Tak ada pedas sangat. Makan dulu. Harga dia RM17 ala carte. Nasi RM3 lebih. So total RM21. Dia rasa manis-manis. Kalau siapa biasa makan makanan Korea yang spicy tu, macam kuah apa, biasa beli Family Mart tu kan, lebih kurang je. Cuma dia ni portion dia okay lah, dengan harga RM17. Dia ada ramen winglet, the burger, the fries, so ada macam ice cream. Kita next time lah. Banyak juga portion ni, boleh makan 2 orang. Sedap. Sedap, cuma level pedas itu tak adalah pedas sangat. Cik potong.
Okay guys, itu saja review aku kali ini makanan dekat Cyberjaya. Akan jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.